Dan waktu ini kita kembali untuk berbicara dalam Remaja IKIM FM seperti yang saya war-warkan. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan Ustazah Fatimah Syarah. Kita akan berkongsi bicara pada malam ini untuk topik kita, belajar berhikmah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah apa juga kemusykilan anda akan kami raikan seketika nanti. Boleh saja pergi terus ke laman Facebook kami di facebook.com/ikim.fm. Juga anda boleh bersama-sama dengan saya di SMS, typekan IKIM, jarakkan perkongsian anda, hantarkan ke 39111. Saya alu-alukan kehadiran Ustazah malam ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Ustazah masih lagi terus bersama-sama IKIM FM untuk Remaja IKIM FM. Malam ni insyaAllah kita akan berkongsi bicara berkenaan dengan belajar berhikmah daripada Nabi untuk topik bicara kita. Dan saya sekali lagi undang anda untuk berinteraksi bersama-sama kami di Facebook kami, facebook.com/ikim.fm. Ataupun anda juga boleh bersama-sama dengan saya di SMS, tagkan IKIM, jarakkan perkongsian anda dan hantarkan ke 39111. Kita teruskan bicara kita malam ini. Rakan-rakan remaja, pastikan anda terus bersedia untuk sama-sama kita kongsikan kembali ilmu malam ini. Silakan Ustazah. Jazakallah DJ Faiz. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, kami mohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, kami rayu keampunannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi, aku bersaksi bahawa tiada ilah selain Allah. Wahdahu la syarikalah, dia cuma satu, tiada syirik baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah berselawat ke atasnya, ke atas keluarganya dan sahabatnya, serta Allah mengucapkan salam. Wa ba'd. Salam sebarkan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DJ Faiz, kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah tamam. Ya. Minggu lepas kita bincang beberapa kaedah yang Nabi guna untuk menegur kesilapan. Minggu ni insya-Allah ya, kita nak sambung lagi lah DJ Faiz. Cuma kita ubah sikit tajuk dia. Saya. Ya. Belajar berhikmah daripada Nabi. Kalau minggu lepas ya, kita bawakan sirah-sirah yang berkaitan. Dan kita tengok subhanallah ya, memanglah sangat ajaib sifat Nabi ni. Diibaratkan seperti apa yang Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna sebut. Orang lontar dengan batu dibalas dengan buah. Ya. Orang buat dia sakit, dia beri manfaat juga kepada orang. Subhanallah ya. Dan antara kaedah-kaedah Nabi tu yang saya sebut minggu lepas ialah, ini sesi ulang kaji sikit ya. Saya. Pertama, tenang dan memahami kondisi pelaku kesilapan. Yang kedua, Nabi sangat berhikmah dalam komunikasi. Hikmah kat sini maksudnya bijaksana, raikan kadar akal manusia yang berbeza-beza. Yang ketiga, Nabi sangat belas kasihan terhadap pelaku kesilapan. Nabi tanya dulu masalahnya. Lepas tu Nabi siap doa lagi supaya Allah kasihan dekat orang ni. Dan yang keempat DJ Faiz ya, Nabi ni tak cepat nak salahkan seseorang. Nabi sangat memahami. Subhanallah. Malam ni pula kita sambung ya, insya-Allah kita bincang tentang apa lagi kaedah-kaedah yang kita nak korek dari perut-perut sirah itu untuk kita belajar kaedah yang Nabi guna. Sebab apa kita nak belajar daripada Nabi? Ya, sedang pendengar Radio IKIM yang saya muliakan. Sebab Nabi ni insan yang maksum, yang Allah bagi didikan secara langsung. Maka Nabi lah contoh terbaik untuk kita. Dan para ulama pewaris Nabi, itulah golongan-golongan hebat yang kita nak sentiasa ikuti perkembangan hidup mereka. Ya. Subhanallah DJ Faiz, Nabi ni mempunyai pribadi yang holistik. Holistik ni maksudnya menyeluruh. Saya. Semua orang, semua aspek kita boleh rujuk daripada pribadi Nabi kita. Kita boleh mencontohi Rasulullah SAW ni daripada dimensi yang pelbagai, multi dimensi.
bagindalah yang banyak senyum, bagindalah juga yang ada marah. Ya, baginda yang banyak berjihad, baginda juga ada masa berhibur. Ini kita sebut holistik. Ya, bagindalah yang berpuasa, baginda juga ada masa makan. Ya, ini holistik. Maka kaedah-kaedah baginda yang seterusnya kita nak bincang daripada sudut pandang yang holistik, yang luas, yang menyeluruh, insya-Allah. Sidang pendengar Radio IKIM yang saya muliakan, terutamanya remaja-remaja kesayangan saya sekalian. Ya, kita sediakan jiwa, kita bukan sekadar nak tahu sirah-sirah ni, tapi lepas ni kita nak masukkan satu-satu ke dalam peribadi kita. Kalau tak dapat jadi macam Nabi pun, dapat tempias-tempias perjalanan ke arah nak ikut Nabi tu sekurang-kurangnya ada dalam hidup kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitulah ya. Inilah tugas hidup ya. Sebelum balik jumpa Allah, ini yang kita nak cuba buat. Masuk satu-satu akhlak Nabi yang mulia tu dalam diri kita. Baik, yang kelima sambungannya ya. Nabi SAW membetulkan persepsi yang menjadi penyebab berlakunya kesilapan. Baik. Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari ya, daripada Humaid ibnu Abi Humaid At-Tawil, bahawa beliau ni mendengar Anas ibnu Malik berkata, ada sekumpulan 3 orang lelaki datang ke rumah Rasulullah SAW. Ya, mereka datang nak tahu apa amalan Nabi dekat rumah. Maka diberitahukanlah tentang amalan Nabi dekat rumah. Maka mereka bila diberitahu begitu, mereka rasa macam tak adalah banyak sangat amalan Nabi ni bagi pandangan mereka lah ya. Mereka rasa begitu. Disebutkan dalam syarah hadis ni, ay ra'a kulla minhum annaha qalila. Semua tu tengok apa yang diberitahu tu macam sikit je amalan Nabi. Maka mereka pun berazam nak buat lebih lagi daripada Nabi. Sebab mereka kata, yalah, Nabi ni orang yang Allah dah ampunkan ya. Qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhir. Allah dah ampunkan dosa yang lepas, dosa yang akan datang. Ya. Kita patutnya orang yang Allah tak ampun dosa yang lepas yang akan datang ni patut kena buat lebih lagi. Mereka anggap begitu, persepsi. Persepsi. Maka Nabi SAW bila dengar tentang hal ini, Nabi pun nak betulkan persepsi ni. Ya, Nabi pun sebutlah kepada mereka ni. Nabi sebut, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, lakinni asumu wa afturu wa usalli wa arkudu wa atazawwaj. Nabi sebut, akulah orang yang paling takut pada Allah. Aku yang lebih bertakwa. Tujuan Nabi sebut begini bukan nak bangga-bangga riak ke tak, tapi Nabi nak bagi kayu ukurnya kita nak buat sesuatu ya, nak buat lebih ke kurang ke kayu ukurnya, piawaian terbaiknya ikut Nabi. Jangan terlalu melampau-lampau kita buat dan jangan terlalu sikit sangat. Kalau boleh kita nak buat macam yang Nabi buat, ada masa makan, ada masa berpuasa. Begitu Nabi terang kepada orang yang buat silap tadi. Asumu wa afturu wa usalli wa arkudu wa atazawwaju. Aku ni ialah puasa, aku juga berbuka. Aku solat dan aku juga ada masa rehat. Dan aku berkahwin. Sebab ada sahabat tak nak kahwin, ya. Okey. Jadi di sini bila betul persepsi tu, rupa-rupanya kita kena ikut macam yang Nabi buat, ya, maka dapatlah dibetulkan kesilapan tadi. Dan DJ Faiz ya, juga sidang pendengar Radio IKIM yang saya muliakan sekalian, kita sebenarnya hidup dalam dunia yang penuh dengan persepsi. Kadang-kadang sesuatu perkara tu Allah benarkan kita berbeza dalam perkara tu. Tapi bila persepsi kita anggap cuma ada satu pendapat je yang diterima dalam perkara tu, maka kita mudahlah nak hirit orang lain ke kandang pesalah. Seolah-olah dia buat salah. Padahal benda tu Allah raikan. Perbezaan itu. Maka kita kena betulkan persepsi kita dulu. Sebelum kita nak betulkan silap orang lain. Kena jelas ni isu khilaf ke isu yang disepakati. Ya, ini isu yang Allah benarkan berbeza ke memang Allah marah dalam soal ni. Kena jelas, clear dulu yang tu. Persepsi kena betul dulu.
Baik, seterusnya. Sidang pendengar Radio IKIM yang saya muliakan, terutamanya adik-adik remaja yang saya sayang kerana Allah. Yang keenam, kaedah yang Nabi guna untuk membetulkan kesilapan. Nabi SAW menerangkan risiko, akibat ataupun fitnah yang bakal berlaku kesan daripada kesilapan tu. Terutamanya dalam soal-soal gurauan. Remaja kita suka kan bab-bab lawak, dengar orang buat lawak, dia suka. Maka ada sirahnya di sini. Ya. Ibnu Umar bercerita, dalam perang Tabuk, ada seorang lelaki bergurau. Dia penat-penat dah berperang kan, suasana perang. Dia bergurau lah. Cakap sembang kosong-kosong, dia gurau. Dia kata, Nabi SAW dengan para sahabat ni, ya, kuat makan, suka berbohong dan pengecut ketika berperang. Dia gurau-gurau je, ya. Maka sahabat bila dengar macam tu memang marah lah. Sebab dia sayang sangat kat Nabi. Dan apa yang disebut tu, gurauan tu bohong sama sekali. Ya, Nabi bukan orang yang macam tu. Para sahabat juga bukan orang yang macam tu. Tiba-tiba dikatakan begitu. Maka Auf bin Malik marah sangat. Ya. Dia pun terus melabel sahabat yang gurau tadi. Dia kata, kadzabta walakinnaka munafik. Kamu penipu. Kamu ni orang munafik. Dia label terus. Ya. Lepas tu sahabat ni cepat-cepat pergi bagi tahu Nabi SAW. Rupa-rupanya ya DJ Faiz, sebelum Auf bin Malik ni bagi tahu Nabi, Al-Quran dah pun bagi tahu Nabi siap-siap. Al-Quran kata, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, patut ke Allah, Rasul dan ayat-ayatnya kamu nak buat main-main? Tak ada benda, bukan semua benda kita boleh buat bergurau. Ya, DJ Faiz, remaja sekalian, ya. Sahabat yang bergurau tadi, bila dengar ayat ni, dia rasa takut. Ya, dia pun teranglah. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Maaf, kami tak sengaja ni. Ya, itu ayat saya lah ya. Kami ni sembang-sembang kosong saja. Kami cuma main-main. Dia terang. Dia bukan berniat nak memfitnah Nabi ke tak. Ya. Maka Nabi SAW pun bacakan ayat tadi saja. Nabi tak melabel macam yang sahabat buat tadi. Melabel terus kan. Sebab Nabi mungkin faham kondisi mereka tengah letih. Ya. Dan Masya Allah ya, dalam realiti kita hari ni DJ Faiz dan sidang pendengar, kalaulah kita tahu satu-satu topik tu memang sensitif dalam masyarakat, tak payahlah kita nak jadikan tu modal untuk buat gurau-gurau dalam ceramah ke, nak buat bahan lawak ke, nak pesenda-pesenda ke. Ya. Sebab ni berisiko. Takut nanti agama kita terfitnah. Takut nanti orang salah faham terhadap agama kita. Kena pandai pilih-pilih. Mana boleh buat gurau, mana tak boleh. Sebab gurau ni bukan semua tak boleh. Islam memang benarkan kita bergurau. Islam faham remaja-remaja kat luar sana memang suka pada gurauan, pada lawak. Boleh. Ya. Tapi gurauan yang berkaitan dengan sensitiviti agama, itu tak boleh. Gurauan yang berkaitan dengan sensitiviti orang lain, itu kena hati-hati. Ya. Tak boleh kita main lepas saja. Nabi pun terang. Ya. Gurauan sekian-sekian macam ni boleh. Beserta rasionalnya tu apa? Macam dalam sirah tadi. Nabi terang dengan ayat Allah tadi. Subhanallah, kita tahulah rasional dia tak boleh buat main-main. Bahaya ya, berisiko ada fitnah nanti. Dan seterusnya DJ Faiz, banyak lagi kaedah yang Nabi gunakan. Yang keberapa dah? Ketujuh ya? 5, 6, ketujuh. Nabi menerangkan bahaya kesilapan tu. Setengah-setengah orang kata ini tak boleh. Tapi bahayanya apa tak terang. So orang tak tahu apa rasionalnya. Kenapa tak boleh ya? Kenapa tak boleh? Remaja suka nak tahu. Kenapa suka dan sangat bermain di fikiran tu. Ya, betul tu. Jadi Nabi fahamlah keperluan psikologi ni. Nabi terang bahaya terhadap kesilapan tu. Ada dalam sirah disebutkan bahawa ya, banyak kali Nabi terang kepada para sahabat ni supaya kalau buat soft dalam solat tu, buat soft kena betul-betul. Yusawwiya sufufana.
Nabi menyamakan soft-soft kami ini, para sahabat cerita. Sebagaimana Nabi samakan anak-anak panah. Ya, sangat Nabi pentingkan hal ini. Tapi adalah juga ya, banyak kali dah terang, banyak kali dah cuba disiplinkan, tapi masih ada lagi soft yang belot, ya, ada yang tertonjol dada kat depan. Maka Nabi pun terang, ibadallah la tusawwinna sufufakum, hamba Allah, ya, cepat samakan saf kamu, au yukhalifanna Allah baina wujuhakum, ataupun nanti Allah nampak macam salah je muka kamu ni. Maksudnya apa? Maksudnya tahap disiplin dalam Islam sangat diambil berat. Ya, diberi cakna yang tinggi dalam Islam. Sebab kalau hidup kita seharian tak berdisiplin, dalam solat pun tak disiplin, kita uruskan urusan-urusan lain pun nanti akan banyak tak terurus jadinya. Tak ada disiplin, banyak silap, banyak salah. Maka Nabi nak didik umat ini biar jadi umat yang kemas, yang sistematik, yang disiplin melalui solat. Bila solat hebat, disiplin, soft itu tersusun, insya-Allah urusan lain pun akan tersusun juga, mudah-mudahan lah, insya-Allah. Ya, pandai betul ya Nabi didik umat. Tapi kalau yang tak biasa pergi masjid, solat jemaah, macam mana tu? Macam mana nak didik disiplin tu? Harap-harap remaja kita jadi remaja yang cintakan masjid. Amin, insya-Allah. Tengoklah kesannya pada kehidupan nanti. Lebih tersusun. Insya-Allah, mudah-mudahan. Ada soalan ke DJ Faiz? Kita setakat ni masih belum ada lagi soalan, tapi kita akan kembali selepas ini untuk kita sambung bicara untuk topik belajar berhikmah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Anda boleh berkongsi apa juga soalan anda seperti biasa. Saya alahkan anda untuk bersama-sama kami di Facebook kami, facebook.com/ikim.fm, ataupun anda juga boleh kirimkan SMS. Typekan IKIM, jarakkan persoalan anda, hantarkan ke 39111. Remaja akan kembali semula selepas ini. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. Terima kasih untuk anda terus setia bersama-sama kami di pilihan utama anda, rakan-rakan saya yang terus bersama di www.ikimfm.my. Dengarkan kami menggunakan siaran radio dalam talian. Terima kasih untuk semuanya. Dan waktu ini kembali untuk kita berbicara dalam Remaja IKIM FM bersama dengan Ustazah Fatimah Syarha, belajar berhikmah daripada Nabi. Topik bicara kita minggu ini. Apa juga soalan anda? Kongsikan bersama kami di Facebook kami, facebook.com/ikim.fm. Di dalam rakan-rakan saya ni ada yang bertanya juga ni daripada Muhammad Syakir. Mungkin sebelum kita menyambung bicara kita malam ini, katanya bagaimana caranya untuk kita terapkan sifat hikmah dalam setiap perbuatan kita, Ustazah? Okay, terima kasih Muhammad Syakir. Biasalah, kita ni manusia yang sentiasa belajar dan belajar. Maka nak terapkan hikmah pun, kita dah ada ikon kita. Kita bincangkan malam ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau yang lepas-lepas tu kita tak berhikmah mana, ya, memang itulah proses kehidupan. Daripada yang kita tak hikmah mana tu, nak bawa diri kita kepada belajar. Ya, belajar menjadi lebih baik dan lebih baik. Mengikut siapa? Mengikut ikon kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba dan tetap cuba selagi kita ada nyawa, insya-Allah. Dan kita bincangkan lagi nanti, insya-Allah, kaedah yang Nabi guna untuk kita lebih berhikmah. Ada lagi ke DJ Faiz? Soalan-soalannya. Itu je buat masa ni, sekarang ni. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini, dan anda masih lagi terus bersama-sama kami di Facebook kami untuk soalan anda. Okey, terima kasih DJ Faiz. Ya, kita sambung bagaimana kaedah Nabi SAW nak menegur secara berhikmah. Kadang-kadang Nabi tegur secara lisan, dan kadang-kadang juga Nabi tegur secara tindakan. Bagi contoh yang praktikal terus, supaya orang yang Nabi nak tegur tu mudah faham. Pernah berlaku dalam sirah, ya, hadis riwayat Al-Baihaqi, an Jubair bin Nufair an abihi, daripada Jubair ibn Nufair, daripada bapa dia. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi pun, Nabi ni sangat cakna kepada para sahabat, kepada orang yang dekat. Apa kelebihan, kelemahan dia, Nabi sangat cakna. Maka Nabi tahu orang ni perlu ditegur dari sudut cara berwuduk dia. Faqala tawadda'. Nabi suruh orang tu berwuduk dulu.
Ya. Tawadda'u ya Aba Jubair, fabada'a Abu Jubair bifihi. Maka Abu Jubair ini dia start wuduk dengan apa? Dia jatuh je air wuduk tu, dia terus berkumur dengan mulut dia. Jatuh air wuduk dekat tangan, dia terus berkumur dengan mulut dia. Tangan tu mungkin pegang apa-apa kotor dan sebagainya kan. Maka Nabi pun teranglah dekat dia, bukan macam tu. Tengok saya wuduk ni, ya. Nabi terang, jangan start dengan tangan. Ya, la ya batadi bifika ya Aba Jubair. Jangan mulakan dengan tangan kamu, wahai Aba Jubair. Fa innal kafir ya batadi bifi. Orang kafir pun samalah, dia suka start dengan mulut dia dulu. Nabi kata start dengan apa? Start dengan basuh tapak tangan tu betul-betul, lepas tu berkumur, lepas tu basuh muka 3 kali, basuh tangan hingga ke siku dan hingga sempurnalah wuduk tu. Kalau kita start dengan mulut terus DJ Faiz, tanpa kita cuci tangan, nanti kuman tu masuk dalam perut, sakit perut, ya, rasional sungguh. Nabi kita ajar cara wuduk yang sebegini, dan Nabi ajar itu, Nabi tegur itu secara praktikal terus. Tunjuk depan mata, bukan cakap je, ni tak betul, kamu ni tak betul wuduk, bukan cakap je, tunjuk terus depan mata dia. Subhanallah. Baik, seterusnya kita belajar lagi, ya. Kaedah Nabi SAW membuat teguran itu kadang-kadang secara personal, kadang-kadang juga Nabi tegur secara umum. Ya, banyak kaedah Nabi guna. Ya, ini yang saya sebut sebagai holistik, menyeluruh. Pandai tengok kondisi, pandai tengok orang tu macam mana keadaannya. Subhanallah, ini yang kita nak belajar juga, kebijaksanaan daripada Nabi SAW. Dalam sirah juga diceritakan riwayat Imam Malik, ya, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, dia nak beli seorang hamba yang bernama Barirah, ya, tapi tuan kepada Barirah ni tak nak jual kecuali dengan syarat. Apa syaratnya? Illa bi syarti an yakuna al-wala'a lahum. Kecuali dengan syarat Barirah ni tetap bagi walak kepada tuan dia tu. Seolah-olahnya beginilah, DJ Faiz beli kuda, tapi tuan kuda tu kata, okey, awak beli kuda ni, tapi saya yang boleh naik kuda ni. Macam mana tu? Pelik lah kan? Maka sampailah berita ni kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun tegur dalam khutbah, mana boleh buat syarat yang tak ada dalam kitab Allah. Maksudnya menyalahi kitab Allah. Dalam Islam, syarat-syarat ni benda yang normal. Akad Islam kena ada syarat. Tapi kalau syarat yang pelik sampai macam ni sekali, tak boleh lah. Ya? Sebab dia macam menyalahi pula kitab Allah. Okey, itu cara Nabi membuat teguran secara umum dalam khutbah baginda SAW. Seterusnya, ada juga kes dalam sirah, ya Allah, holistik ni, sifat Nabi ni, Nabi ajar, tegur, ya, dengan cara orang awam tu boleh buat provokasi terhadap pelaku kesilapan. Macam mana tu? Okey, ada kalanya, ya, Nabi SAW dia biarkan atau dia suruh seseorang menegur kesilapan yang dilakukan oleh orang lain. Maksudnya bukan Nabi sendiri yang tegur, bukan, tapi orang awam, masyarakat itu yang tegur kesilapan pelaku kesalahan tu. Dalam kes yang bagaimana, diceritakan daripada Abu Hurairah, dia berkata, seorang lelaki datang ngadu kepada Nabi SAW tentang jiran dia. Boleh tak ngadu pasal jiran kita dekat orang? Sesaja nak ngadu tak boleh, tapi memang tak jumpa dah solusi. Ngadu pada orang yang berautoriti itu boleh. Ditunjukkan dalam sirah Nabi SAW. Maka apa kata Nabi? Pergilah dan bersabarlah. Sabar je lah dengan jiran. Ya. Nabi tengok kondisi yang memahami dulu. Yelah, jiran pun mungkin tak sempurna kan. Fahamilah dia. Sabarlah dengan dia. Begitu. Tapi Nabi juga tak ajar seseorang tu terus duduk dalam kondisi yang pasif begitu sampai bila-bila. Ada tahap yang dia rasa melampau sangat orang buat dekat seseorang ni. Masa ni lah Nabi ajar supaya apa? Nabi kata, campakkan barang kamu ni
ke atas jalan. Supaya apa? Nanti orang lalu akan tanya, kenapa buat macam ni? Yalah, aku tertekan, jiran aku menekan aku, menekan aku sekian. Maka nanti orang pun kesiannya, kau ni tak fikir ke kau bawa orang macam ni? Orang akan menekan orang yang buat salah tadi. Si jiran yang buat salah tadi tu. Baik. Itu kepandaian Nabi nak selesaikan masalah ini, ya. Sebab ada orang yang memang angkuh, memang ego sangat, tak fikir hak keselesaan orang lain. Maka perlu ditegur secara provokasi awam begini. Riwayat Abu Daud. Itu ada termaktub dalam sirah. Betul. Itu dia berkenaan dengan perkongsian kita, dan ada lagi saya akan sambung. Tapi ni ada satu saya tertarik dengan soalan rakan saya di Facebook daripada Ana Rohani, katanya, bagaimana harus kita menegur sahabat-sahabat yang lagi tinggi ilmu agamanya dari kita? Adakah Nabi pernah menegur dalam bentuk sindiran halus? Maaf saya bertanya kerana ramai pendakwah suka menegur dalam nada sindiran. Itu kata rakan saya di Facebook Ana Rohani. Okey, kita nak tegur sahabat-sahabat yang lagi tinggi ilmu agamanya daripada kita. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pertama sekali saya nak bawa kita faham rasionalnya. Siapa pun, ya, manusia ni memang tak sempurna. Kecuali Nabi tu maksum. Tinggi tak tinggi ilmu agama dia, memang ada tidak lari daripada melakukan dosa. Ya, betul tu. Dia perlukan nasihat daripada kita. Dan kita kena bawa jiwa yang faham rasional begitu, dan dengan jiwa yang sayang dia, fikirkan syurga neraka dia, nak dia selamat, nak dia jadi lebih baik. Bila kita bawa jiwa begitu, biasanya jiwa begitulah yang dapat hidayah daripada Allah untuk kita pandai berhikmah. Kita cakap tak malukan dia, tak aibkan dia, tak kutuk-kutuk dia, tak. Kita cakap dalam nada, ya, cara komunikasi yang menyebabkan dia rasa orang ni sayang dia. Ikhlas, teguh. Ya, ikhlas, teguh, nak kebaikan. Itu yang kita kena cuba juga lah, ya. Tegur dari jiwa kita, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita teruskan, ya, DJ Faiz. Baik. Rasulullah SAW juga, ya, pesan kepada kita supaya kita ni berhikmah dari sudut menghindari fitnah syaitan. Sebab syaitan ni akan lakukan apa saja untuk jerumuskan manusia ke lembah dosa. Orang buat ibadat pun syaitan boleh main dari sudut masukkan riaknya, masukkan rasa takaburnya, ya. Apatah lagi orang buat jahat ni, dia nak bertaubat tu akan ada banyak mainan syaitan. Banyak kata-kata yang ada dalam jiwa dia yang menghalang untuk dia terus buat baik. Antara puncanya ialah masyarakat tu sendiri yang menghalang dia daripada jadi orang baik. Apa sirahnya? Mari saya kongsikan, ya. Sedang pendengar Radio IKIM yang saya muliakan, dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, an Abi Hurairah qala, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syuriba. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki yang minum arak telah dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, idribuh, pukullah dia. Sebab dia buat perkara yang memang bercanggah dengan kitab Allah, yang memang kena hukum. Maka Nabi kata pukullah dia. Abu Hurairah pun berkata, faminna dharibu biyadih. Maka ada orang yang pukul dengan tangan dia. Ada orang yang pukul dengan selipar dia. Ada orang yang pukul dengan pakaian dia. Itu pelaksanaan hukum tadi. Ya, pukul bagaimana? Ni ditunjukkan dalam sirah. Ada yang pukul dengan tangan, ada yang pukul dengan selipar, ada yang pukul dengan pakaian. Sebab tu ada kes dalam masyarakat kita, ada yang kena tangkap minum arak kan. Dia nak dia tu disebat. Sebat yang bagaimana? Kena tengok pelaksanaan sirah ni begini, ya. Maka apabila peminum arak tadi dipukul dan dia beredar, ya, setengah di kalangan orang ramai pun masih hina-hinakan dia. Dia kata, semoga Allah menghinakan kamu. Akhzahullah. Nabi dengar ni. Nabi dengar, Nabi terus betulkan kesilapan ni. Nabi kata, la taqulu hakaza, la ta'inu alaihi syaitan. Janganlah kata begitu. Jangan kamu menolong syaitan ke atasnya. Ini yang saya maksudkan tadi. Bila kita asyik kutuk orang yang buat silap, ya,
orang yang keluar daripada pusat serenti ke, ya, orang yang ada pernah kisah silam dia yang teruk-teruk ke, kita dapat tahu, ya. Kita pun asyik kutuk-kutuk dia, ungkit-ungkit kisah silam dia, seolah-olah kita tolong syaitan untuk terus rosakkan dia. Dia jadi terhalang nak jadi orang baik-baik sebab masyarakat duk letakkan label yang buruk-buruk pada dia. Maka jangan kamu menolong syaitan ke atasnya. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, ya. Bila ada sahabat itu masih hina-hinakan seolah dia masih kotor dan bersalah, Nabi tegur kesilapan mereka. Nabi tak mahu mereka menolong tipu daya syaitan untuk terus sesatkan hambanya. Moga kita insaf sungguh yang ni. Saya pun nak nasihatkan diri saya jugalah, ya. Baik, seterusnya. Sidang pendengar Radio IKIM yang saya muliakan, Nabi mencegah perbuatan yang salah. Ini kaedah Nabi nak menegur kesilapan. Kadang-kadang Nabi tegas, ya, DJ Faiz. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. An Abdullah bin Basrin radhiyallahu anhu qala jaa rajulu yatakhatta riqaban nas yaumal jumu'ah. Abdullah bin Basar ini menceritakan ada seorang lelaki, ya, pada hari Jumaat sedang Nabi khutbah tu, dia masuk ke dalam seorang yang duduk dengar khutbah tu, dia main langkah-langkah je tengkuk orang. Maka Nabi tengok ni, Nabi terus dalam nada yang tegas, ya, dari mimbar itu Nabi kata, jangan buat macam tu. Ataupun Nabi sebut dalam hadis ni, Ijlis faqad azait, duduklah, nanti kamu akan sakiti orang. Langkah-langkah kan kena tengkuk orang macam mana. Maka Nabi pun mencegah perbuatan tersebut. Baik, seterusnya kita ada banyak lagi kaedah, ya. Kaedah seterusnya, sidang pendengar Radio IKIM yang saya muliakan, Nabi menegur kesilapan dan Nabi menerima kebenaran. Maksudnya kat sini DJ Faiz, Nabi tak ada nak blok terus minda dia. Ni orang yang kita tak boleh guna ni, salah belaka ni. Tak ada. Apa yang dia kata betul, Nabi tetap kata dia tu betul. Walaupun ada kesilapan yang dilakukan. Walaupun ada kesilapan yang dilakukan. Baik. Saya kongsikan, ya, dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Ana Rabi' bintu Mu'awwidhi, ya, bin Afara qalat, daripada Ar-Rubai' binti Mu'awwis ibnu Afara ini berkata, Nabi SAW datang dan menemuiku ketika aku berkahwin. Nabi pergi ke satu majlis walimah. Lalu baginda duduk di atas alas dudukku seperti cara kamu. Yakni perawi daripada Ar-Rubai' ini duduk. Nabi duduk macam ni, dia cerita. Manakala jariah-jariah kami, hamba-hamba perempuan kami, dia pun pukul rebana, pukul kompang, ya, sambil mendendangkan lagu-lagu yang best lah, lagu yang mengenangkan datuk nenek kami yang syahid dalam perang Badar dulu. Dalam madah ataupun dalam lirik lagu tu disebut balik, ya, jasa orang-orang yang syahid dalam perang Badar dulu. Dan salah seorang penyanyi ni tiba-tiba dia melantunkan lirik lagu dia yang berbunyi, di kalangan kami ada seorang Nabi yang mengetahui perkara esok hari. Wa fina nabiyyu ya'lamu ma ghada. Dikata begitu. Maka Nabi SAW jawab, tinggalkan part ni. Jangan sebut begini. Sebab Nabi, ya, dengan penuh amanah, dalam Al-Quran sebut, la a'lamul ghaiba. Aku sebenarnya tak tahu pun benda ghaib ni. Benda esok kan benda yang tak tahu lagi kan, benda ghaib kan. Yang Nabi tahu-tahu tu semua illa ma yuha, kecuali yang Allah wahyukan barulah Nabi tahu. Maka kalau orang kata Nabi tahu belaka esok, apa yang berlaku semua Nabi tahu, tak betul cakap macam tu. Maka dalam nyanyian tadi Nabi tak terus blok, kamu tak pandai nyanyi ni, salah belaka ni. Tak. Yang tadi yang puji sahabat-sahabat yang syahid dalam perang Badar itu tak apa, teruskan. Tapi kata-kata yang last tadi tu tinggalkan, yang ni tak betul ni. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ni. Nabi SAW sebut, faqala da'i hadhihi wa qawli billadhi kunti taqulin. Tinggalkan ungkapan ini
dan teruskan dengan apa yang telah kamu katakan tadi. Yang lepas tadi okey. Saya. Yang ni je tak okey. DJ Faiz, kita tengok masyarakat kita hari ni banyak yang suka blok habis. Kalau ada satu je silap, kita lupakan kebenaran dia kan. Lupakan kebenaran, kebaikan dia. Tapi Nabi tak. Nabi tegur yang silap je lah. Yang baik tu Nabi iktiraf. Nabi kata benda tu baik. Ada juga situasi begini ya. Contohnya pihak A gaduh dengan pihak B. Kalau adalah di kalangan pihak A tu tersebut kata-kata yang baik daripada pihak B, terus dia macam diboykot oleh geng-geng dia. Seolah-olah tak boleh sebut langsung kebaikan musuh dia tu. Saya. Jadi ini tak menepati sikap Nabi kita. Ya. Seolah-olah tak boleh pakas semua. Apa yang daripada pihak yang berlawanan dengan kita. Jangan begitu. Yang baik kita katakan baik walaupun daripada musuh kita. Betul. Ya. Yang tak baik kita kata tak baik lah. Begitu. Masya-Allah. Yang saya kongsikan berkenaan dengan belajar berhikmah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita ada perkongsian seketika nanti yang terakhir daripada Ustazah malam ini, dan untuk rakan-rakan saya pastikan terus bersama-sama kami. Kita akan berehat sekali lagi. Teruskan kesetiaan anda bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Bersama anda IKIM FM waktu ini untuk remaja. IKIM FM berbicara bersama dengan Ustazah Fatimah Syarha. Topiknya belajar berhikmah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah silakan. Okey, terima kasih DJ Faiz ya. Seterusnya kaedah yang Nabi guna untuk menegur kesilapan ya. Nabi mengembalikan hak kepada orang yang berhak, kepada tuan dia tu, dan Nabi menjaga maruah pelaku kesilapan. Yang ni saya cukup kagum dengan peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat hormat orang. Dan Nabi berusaha sedaya upaya tak malukan sesiapa pun dalam tindakan baginda. Ya. Tapi dalam Nabi nak menjaga maruah pelaku kesilapan tu, Nabi tetaplah mengembalikan hak kepada orang yang berhak. Diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Daripada Auf Ibn Malik berkata, seorang lelaki daripada keturunan Himyar, dia telah membunuh musuh dia. Dia bunuh musuh, dia terus ambil salap musuh tu. Macam jadi hak dia lah. Maka Khalid Ibn Al-Walid yang jadi panglima perang ketika tu, dia kata, bak sini salap tu. Dia macam nak kumpulkan dulu supaya tentera Islam ni jangan sibuk dengan harta dululah. Perang betul-betul dulu. Nak kumpul-kumpul dulu, nanti dia akan bagi-bagikan harta-harta tu. Maka dia tak puas hati. Dia pun tetap nak ambil salap tu. Dia pun pergi ngadu dekat Nabi. Ya Rasulullah, dia ngadu, akulah patut berhak kepada salap ni, tapi Khalid pergi ambil. Maka Nabi pun terus suruh Khalid bin Al-Walid itu serahkan balik salap tu kepada lelaki ni. Macam Khalid buat silap lah sikit kat situ, patut serah teruslah. Ya. Tapi lelaki ni tiba-tiba pergi hinakan pula Khalid. Kan aku dah kata, aku dah kabar dah berat nanang ni. Itu bahasa Terengganu lah. Bajangan sasana. Sebab esok nak pergi Terengganu kan. Kena ada dialek Terengganu sikit lah. Maka berat nanang ni. Dia marah kepada Khalid Al-Walid. Maka Nabi SAW bila dengar maruah Khalid sebagai pemimpin di situ diinjak-injak begitu, Nabi pula pergi bela maruah Khalid yang buat silap tadi tu. Nabi pun cakap apa? Khalid, tak payah bagilah ke orang macam ni. Ambil balik. Nabi kata. Nabi pun tegur pula orang tu. Hal antum tarikuna li umarai? Kamu ni tak hormat ke pemimpin aku? Yang aku lantik jadi pemimpin yang hormatlah sikit. Respektlah sikit. Lepas tu lah, dah reda semua, barulah Khalid akhirnya serah balik salap tu kat orang tu. Dan masa yang sama, maruah Khalid sebagai pemimpin yang diinjak-injak tadi dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi jaga kredibiliti Khalid ni di hadapan askar-askar di bawah pimpinan dia. Okey, seterusnya kaedah yang terakhir lah untuk malam ni ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pelaku kesilapan supaya pergi mohon maaf kepada pihak yang dizalimi. Okey, dalam satu hadis riwayat Imam Malik diceritakan
adalah para sahabat ni pergi musafir. Dan bila sahabat ni pergi musafir, ditugaskanlah kepada para sahabat yang penting-penting ni orang-orang yang berkhidmat untuk mereka, jaga makan minum mereka. Dia ada pembahagian tugas begitu. Maka dalam satu peristiwa ni, Abu Bakar dan Umar, dia penat, dia bangun dari tidur, dia tengok lelaki yang kena sediakan makanan untuk mereka ni tak bangun lagi. Maka mereka pun kata, laki ni seorang yang suka tidur ni. Dia kata macam tu. Dia pun kejutkan laki tu. Dia kata, pergi jumpa Nabi, kirim salam pada Nabi dan minta makanan daripada Nabi untuk kami. Maka laki ni pun pergilah jumpa Nabi SAW. Bila laki ni jumpa Nabi, Nabi kata, aku dah beri dah makanan untuk Umar dengan Abu Bakar tu. Laki ni pun balik cerita dekat Umar dan juga Abu Bakar. Umar dengan Abu Bakar terkejutlah. Mana ada makanan, tak ada pun. Mereka pun pergi jumpa balik dengan Nabi SAW. Mana makanannya, tak ada pun. Nabi kata, makanan kamu dengan daging saudara seagama kamu. Aku seakan-akan nampak. Inni la'ara lahmahu baina sanayakuma. Aku seakan-akan nampak dagingnya tu merah lagi dekat gigi-gigi kamu. Maksudnya dia, Abu Bakar dengan Umar tadi buat silap mengumpat kepada pembantu mereka. Maka Nabi tegur dengan cara begini mereka pun terus takut sebab mereka ni orang yang sangat hatinya tunduk pada kebenaran. Mereka minta Nabi supaya minta ampun kepada Allah untuk mereka. Astaghfirullah lana ya Rasulullah. Mintalah ampun bagi kami wahai Rasulullah. Tapi Nabi SAW suruh apa? Murrahu falyastaghfir lakuma. Suruhlah laki tu yang mohon ampun untuk kamu. Minta maaflah dengan dia sebab sekarang ni kamu buat silap dengan dia. Begitu. Maka kita janganlah ngumpat-ngumpat ni. Tengok peristiwa ni ya Allah. Carilah balik orang yang ngumpat dia. Mohon maaf banyak. Itu yang terbaik sebenarnya. Dan untuk kesimpulan DJ Faiz. Saya. Okey. Para sahabat pun rupanya ada konflik. Ada salah silap ya. Dan sikap Nabi kita tengok Nabi sangat sabar, didik. Itu tahap mereka ketika tu untuk ditingkatkan, bukan untuk dilabel dan terus dijauhi, dicop ke, dikutuk sesuka hati ke tak. Tapi Nabi sabar, didik dan didik. Saya nak bagi puisi malam ni, saya nampak jam dah cukup masa ni DJ Faiz. Silakan Saza. Sempat lagi ya? Okey. Dan untuk konklusi istimewa buat sidang pendengar Radio IKIM, juga remaja yang saya sayang kerana Allah. Terimalah puisi saya bertajuk Baginda yang Sempurna. Baginda, remaja pemalu. Baginda, remaja berani. Bagindalah contoh dikala remaja. Bagindalah contoh dikala dewasa. Baginda, orang miskin. Bagindalah orang kaya. Baginda, rakyat biasa. Bagindalah juga bangsawan mulia. Baginda, pemerintah yang sibuk. Baginda juga punyai masa lapang. Baginda menikahi janda. Baginda juga menikahi gadis. Baginda bermonogami 25 tahun. Baginda berpoligami 10 tahun. Bagindalah suami yang tidak menceraikan isteri. Bagindalah juga suami yang ada menceraikan isteri. Baginda berjenaka. Baginda juga serius. Baginda tegas. Dan Baginda banyak berhikmah. Baginda sungguh sempurna dalam kudrat seorang manusia. Inilah contoh ikutan kita sepanjang masa. Ampun maaf dari saya.
Jadi terima kasih Ustazah atas nukilan yang terakhir itu untuk tirai pertemuan kita untuk minggu ini dalam Remaja IKIM FM. Maupun Ustazah, sekali lagi terima kasih banyak-banyak sudi bersama-sama dengan IKIM FM dan juga rakan-rakan remaja untuk minggu ini dalam Remaja IKIM FM. Dan rakan-rakan saya kembali semula minggu hadapan untuk Remaja IKIM FM untuk semua. Terima kasih juga atas perkongsian anda di Facebook kami IKIM.FM dan juga yang berkongsi di SMS. Ustazah, sehingga kita berjumpa lagi Ustazah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi